Hai semua, hari ini saya akan bercakap tentang amalan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ialah cara kita untuk menjaga badan dan minda untuk sentiasa cergas dan cerdas. Contohnya, makan makanan yang berkhasiat, minum air yang secukupnya dan bersenam selalu. Kalau kita amalkan gaya hidup sihat, kita akan bebas daripada penyakit dan bertenaga setiap hari. Adik-adik nak sihat, kuat dan bijak, mestilah kena amalkan makanan berkhasiat. Ingat ya, suku separuh, suku pinggan untuk nasi atau roti untuk memberikan badan kita tenaga, suku pinggan pula untuk daging atau ikan untuk membina otot dan separuh pinggan pula untuk sayur dan buah-buahan untuk memberikan badan kita vitamin. Jadi, lepas ni kalau ingin mengambil makanan, mestilah kena ingat apa? Mestilah kena ingat suku separuh. Seterusnya, saya nak kongsikan 2 amalan penting dalam gaya hidup sihat, iaitu tidur yang mencukupi dan minum air yang banyak. Yang pertama, tidur yang cukup sangat penting untuk badan kita berehat. Bila kita dapat tidur yang baik, otak kita akan jadi lebih fokus, badan jadi lebih bertenaga dan emosi pun stabil untuk kita jalani aktiviti pada esok hari. Adik-adik tahu ke bahawa satu fakta mengatakan kanak-kanak dan remaja perlukan lebih kurang 8 jam tidur pada setiap malam. Yang kedua, minum air yang secukupnya dapat bantu badan kita menjadi lebih segar. Air bantu buang toksin, jaga kulit dan dapat bantu badan kita daripada cepat letih dan penat pada setiap hari. Kita digalakkan untuk minum air sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas air pada setiap hari. Jadi, kalau kita tidur yang cukup dan minum air yang secukupnya, kita boleh jadi lebih cergas dan sihat pada setiap hari. Bye-bye! Hai semua, hari ini saya akan cakap tentang kepentingan bersenam selalu. Bersenam dapat menyihatkan badan dan minda. Apabila kita bersenam, jantung kita akan jadi lebih kuat, badan jadi lebih cergas dan kita dapat elak dari penyakit seperti obesiti dan penyakit darah tinggi. Bersenam juga dapat membantu kita berasa lebih gembira dan kurang stres. Kita perlu bersenam tak perlu lama pun, hanya cukup 30 minit sehari seperti berjalan, berlari dan bermain sukan. Yang penting kita lakukannya secara konsisten. Jadi, marilah kita sama-sama menjadikan bersenam sebagai rutin harian dalam hidup kita. Jadi, jom kita mula hidup sihat sekarang.